Ma. Gabriel kamu ni. Dia aku sabuk benalon ni dengan Eddie ni. Apa? Duit. Tak salah oyak pasal duit tu tengok kerja dia tu dengan Nane lah gapo. Duit tu cukup semua. Oh dia lah dengan beranak lagi. Lepas tu tanya orang nak pergi kerja lain. Dia tak sebuih. Dia suruh duduk rumah je. Tak kembel otak ni. Sabuk banyak yang kena bayar gapo. Gana ni mah. Gini. Mu apa susah? Mu pergi jumpa tak bawa mu ujung kampung ni. Tak bawa mu? Ha lah. Jumpa tak bawa mu tu, mu ayak dia nak suruh tunduk. Bahaya ke tak? Boleh ke? Boleh lah. Mu pergi je jumpa dulu. Untuk Salam. Cuma mari jumpa Tok ni tengah-tengah malam. Ada ajak gapo? saya benar tak ada hajat pun. Cuma saya Tok tahu dah. Daripada pagi tadi lagi Tok rasa tak sedap hati. Gapo hajat? saya ada masalah untuk lelaki saya lah ni Tok. Tok sedang ngagar pun saya oyak. Duit pun Tok pergi mana? Oyak lama. Nak suruh nunduk lah. Nak pergi dengar kata sikit. Oh, nak nunduk. Boleh. Tapi ada pengeras dia. Pengeras tu berapa? Duit. Berapa tu? 500 biasa Tok. Tok buat benda ni. Tak ada kuih ke tu? Kurang. Mahal 500. Kuih sikit lah. Harga tingkat 5 Tok wi ke kaki 5 dengan cu. 300 ya. Boleh? Okey Tok, kalau 300 saya setuju. Setuju. Ada syarat dan patah lagi dia. Lagu mana? Boleh? Ma, Apa? mau nak benda ke mana? Gedio pula. Ma, tengoklah ni. Gedio pula menia ni. Mau kita sengaja. Kita sengaja ke apa dia? Pengangalah benimu ni. Ma, tolonglah. Mu ni wamai lu muka. Mu ni. Tak sengaja. Kau pergi lagi. Kau pergi lagi. Ada tengok ni ngada budak ni ni. Mana ada beliau? Ani. Ya elah. Oh ya. Mana ada beliau? Mana ada beliau? Apa? Ada Edi. Kakak kenal Edi. Awak lagi. Tunggu.
Abang mak tak oseh, abang anak kita tu ngandung dulu orang kata. Allah malunya muka. Mak. Hari ni kita kira. Aku nak tutup hari ni. Berhenti Pak ni umur dia ni. Adi! Tupi! Adi! Tupi! Adi! Tupi! Hei! Tupi! Mari! Allah, nak guna ramah Adi ni. mana Adi? Adi! Nanti dulu. Ngapain pagi ni Pak Po ni? Adi! Duk mana? Sabar be. Malu kok orang be. Yo putih anak aku. Hari ni aku no. Aku nak tutup anakmu. Nanti malu kau orang ni ramai. Kita orang tua kena kita tahu dulu. Tak jago, panggil Adi Tupi. Nanti. Mari. Ai, Pagi agak pun Allah Akbar. Mari dah mari, mari. Saya dah ada saya hak mana model. Apa dia Adi? Mari kita dulu. Lagu mana sebenar ni? Anak demo tu boting anak kawin. Allah, duduk. Kita baca, lepas. Anak demo tu boting anak kawin. Duduk. Kokok mana kawin nak dua tu menikah. Allah. Hari ni juga. Boting nak kawin tu. Sabar. Tak ada duduk sabar-sabar lah. Orang tak buat perangai kejut Egi ni. Oh, sabar, Kak, sabar. Tak ada orang lain dah. Edi dengan Anis tak umur duk mari-mari. Dia tengok sendiri mah. Sabar. Kita kena baca orang tua kita ni. Kita orang tua ni tak boleh nak main lagu ni. Kalau mu tak sebelum nikah, aku kabar repot. Cah Edi tu rogo anak aku. Allahu Akbar abang. Kena itu. Nanti saja. Duduk. Kita baca Kokok molek. mana kena pakai gong. Boting kan anak aku. Sabar, kita baca biar molek. Dia cakap video kat lagi. Kalau lagi tu, gak aman nak sepak mungkin Tak apa. Nanti hamba kecek ni Edi, lepas tu kita goyak kabel. Dah. Ma, mari. Aku terima nikahnya dengan mas kawinnya sebanyak yang tersebut. Sayang, inilah rumah kita. Tempat kita teduh. Baik. Masa ni tak kena klik-klik lagi. Kalau klik tu lewat, bawa pitih banyak wikat aku tak apa. Makan minum untuk jagalah gapo, biapi. Semua aku berlaku. Tanya aku nak minta kerja ke tu lagi. Sakit hati aku. Lepas sikit lagi nak beraduk lah gapo. Tak apa tu. Saya setuju. Baik, kalau setuju. Kalau setuju, Tok kena tahu nama. Cu Beng Mok. Nama Tok lelaki Beng Mok. Duduk di mana? Nama saya Anis binti Syafrina. Nama untuk lelaki saya Edim Maj bin Rokayah. Saya duduk di Kapun Cheng Ho. Kalau gitu, Tok mula kelo ni. Tapi ingat hok Tok royak tadi. Patai lari dah syarat dia. Kalau dok, kena mari jumpa Tok pula kalau langgar. Ikut plan B balik. Boleh? Tok start? Boleh tu. Syarat dia, Cu balik rumah, ambil puyuk nasi. Tak kira puyuk Cak Boyo ko, Panasonic ko, ambil puyuk tu, letak di antara tengah-tengah dapur rumah Cu. Dan kekeng di atas nasi tu.
Sayang? Oh sayang? Mana? Oh, ada nasi. Alhamdulillah. Enggak.